Saya nak ajak korang semua yang ada dekat sini untuk kita sama-sama hadapi cabaran ni. Sebab ini bukan sahaja tentang restoran, tapi tentang kepercayaan customer dekat kita. Ini rumah kita. So biar kita yang jaga kita. Demi rumah! Demi rumah! Alhamdulillah, lepas sidang media tu, customer dah start percaya dekat kita. Dan kita dah boleh fokus balik dekat restoran. Saya kagum lah sebenarnya dengan awak, Jasmine. Kagum? Ya. Awak tu kan kitchen helper je dekat sini. Tapi, awak fight untuk restoran ni macam awak pula yang CEO. Ikram, tak kisahlah apa pun jawatan kita. Saya tahu yang saya sedar je jawatan saya dekat sini kecil. Tapi Harumas ni lah tempat saya cari rezeki. Dan tempat pekerja-pekerja lain cari sesuap nasi untuk family diorang. Tapi Jasmine, kita berdua ni pekerja bawahan. Dan jarang sangat-sangat ada pekerja bawahan yang ada vision yang besar macam awak. Ikram, ni bukan vision. Ni common sense. Oh, pasal beras tu Jasmine, kita jadi ke guna? Selagi saya ada dekat sini, selagi itulah saya akan pertahankan kualiti beras kita untuk masakan kita. Tu janji saya.